Hati-hati kalau ada mana-mana ejen produk pelaburan yang ajar tuan-puan untuk beli ataupun melabur dalam produk mereka menggunakan 100% duit gaji tuan-puan. Walaupun produk tersebut adalah produk emas sekalipun dan ejen tersebut adalah ejen emas public gold sekalipun. Tuan-puan, ia bukan tentang mana-mana syarikat tapi ia tentang prinsip. Sepatutnya untuk pelaburan gunakan duit lebihan iaitu bila dah ada dana kecemasan 6 bulan pendapatan. Yang lebih tu barulah melabur dan tak ada pun orang simpan 100% daripada duit gaji apatah lagi melabur 100% daripada gaji. Sebagai contoh, simpanan minimum 10% kalau tuan-puan nak beli emas iaitu beli 10% sahaja daripada gaji tuan-puan. Nak banyak sikit 30% ataupun maksimum 50%. Kalau ejen tersebut ajar tuan-puan tukarkan 100% daripada gaji tuan-puan untuk beli emas, kemudian gunakan emas tu untuk pajak dan dengan duit pinjaman tu baru guna untuk belanja keperluan, tuan-puan berpotensi besar ejen tersebut hanya fikir poket mereka dan fikir keuntungan mereka sahaja. Di Public Gold ada satu kaedah yang mudah, murah dan patuh syariah untuk menabung emas iaitu melalui akaun emas gap ataupun Gold Accumulation Program. Simpanan minimum RM100 dan tak ada komitmen bulanan. Bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas RM100 melalui akaun emas gap di Public Gold, tuan-puan boleh hubungi saya bantu cara bermula. Assalamualaikum.